Hai semua, Assalamualaikum. Okey, hari ni Zai nak bagi resepi biskut Elmer London. Biskut Elmer London ni budak-budak suka sangat korang. So, Zai guna dua adunan. Zai buat dua adunan. So, Zai gunakan pure butter. Dua butter yang berat dia 250 gram. Kalau korang nak guna pelantar margarin, boleh je guna 2 cawan. Okey, untuk gula asin kat Zai guna dalam 3/4. Okey, untuk asin vanila 2 sudu kecil. Kuning telur Zai guna 2 biji. Okey, 2 biji kuning telur. Lepas tu korang gaul dia rata. Kita nak buat 2 adunan. Okey, so saya nak buat yang kurang manis sebab nanti kita nak celup dengan coklat. Okey, serbuk badam saya guna dalam 1 cawan. Tepung kastard saya guna dalam setengah cawan. Tepung jagung saya guna dalam 6 sudu besar. Okey, 6 sudu besar tu dia kena bukit lah ya. Lepas tu tepung susu Zai guna dalam 4 sudu besar. Okey, untuk Implex ni Zai guna dalam setengah sudu kecil. Okey, Implex tau dia bagi biskut kita gebu, lepas tu dia tak bagi biskut kita retak tau. Ini ramai yang tak bagi resepi tu, tapi Zai bagilah resepi tu, kita masukkan Implex. Okey, untuk tepung gandum Zai guna dalam 5 cawan besar. Okey, korang masuk dulu 4 cawan. Lepas tu korang tengok, korang gaul. Kalau lah dalam 4,5 cawan macam tu dia dah cantik macam ni, korang stop lah tepung gandum Kalau tak, korang boleh tambah. Selalunya tepung gandum dia kena ngam-ngam 5 cawan tu disebabkan terlebih pelantar. Okey. Yang ni Zai dah bakar, korang tengok dia memang gebu-gebu macam ni. Lepas tu Zai akan buat coklat dia lah. Okey, coklat ni Zai gunakan 1 cawan dark coklat. Zai akan campurkan dengan milk coklat setengah cawan. Okey, so Zai tak double boil. Zai masukkan dalam microwave je, bagi dia panas, and then Zai celup dalam biskut lah. Nanti korang boleh tengok. Okey, kita panaskan dia 2 minit je macam tu. Korang tak ada microwave, korang double boil dia je lah. Lepas tu dia dah cantik macam ni, kita kacau dia. Macam biasalah, anak Zai ni memang dia akan kacau macam ni. Okey, lepas tu korang boleh satukan dengan biskut. Okey. Bakar dia macam mana Zai biskut tu tadi? Bakar suhu 160 selama 20 ke 25 minit. Okey, biskut tu korang kena bakar suhu 160 selama 20 ataupun 25 minit. Okey, Zai nak bagi tips untuk kacang badam tau. Okey, yang ni Zai dah bagi tahu dalam live. Zai nak bagi kacang badam tu sebelum korang masukkan tepung, korang bakar kacang badam tu selama 130 suhu selama 30 minit. Okey, korang bakar 2 kali. So lepas tu korang sejukkan kacang badam tu, korang bakar balik dalam suhu 150 selama 15 minit. So kacang badam tu 2 kali bakar, dia jadi rangup lagi tau. Dia jadi macam rangup sangat kacang tu. Sedap. Bila kita nak makan, sedap. So ni Zai dah masukkan dalam dia punya mangkuk paper ni. So nampak cantik korang. Lepas tu bila makan, ya Allah, rangup dekat luar, gebu dekat dalam. Biskut Zai tak pecah tau. Yang ni memang Zai dah upgrade resepi ni. Korang try lah buat. Kalau nak try buat jualan pun insya-Allah boleh. Sebab dia tak merekah memang cantik. Okey. Bye. Assalamualaikum.